Hey guys, welcome back to my channel. So jom kita unpack Monster Galaxy Card Pack Champion Rise. Let's go. Mari kita tengok pack yang mana cantik. Kita boleh terus unpack hari ini. Kita asingkan card special. 9. Okay, betul. So inilah dia pack yang kita beli hari tu. Okay, kalau belum di review, saya review sekarang. Saya benar tak ingat dah ada review ke tak macam tu. Okay, kalau ada tak apa, kita review sekali lagi. So kita akan mula dengan pack nombor 9, iaitu Kachaps version 2. Kita mula daripada 9 sampai 1. Tapi kalau 1 sampai 9, tak apalah, kita tengok je kita simpan yang last tu, yang paling cantik ya. So kita dah standby gunting kat sini. So kad tu ada dekat sini. So korang kena rasa dulu kad dekat mana. Okay, korang gunting dekat bawah tulisan Monster. Okay, ambil gunting ni, gunting kat bawah tulisan Monster. Jangan gunting kat bawah tulisan Galaxy, putus kad korang je. So buang. So ni kad dia guys. Okay, so untuk setiap pack korang beli, korang akan dapat satu dadu ni. Okay, saya tak tahu nak buat apa. So let's see the card. Okay, first kita ada card daripada season Mekamato, iaitu King Boxer. Tu dia punya efek dia pak. Efek 1. Periksa dia. Efek kat lawan tidak berkesan, termasuk efek kat sokongan. Wow, this card is OP guys. Can you guys see? Okay, next. Kita ada Kachaps version 2. Attack tambah 20 setiap kali kad sokongan berada di zon kalah permain. So dia punya efek dia ada gambar bobo-bobo macam tu. Okay, sorry kalau korang dengar bunyi anjing. Anjing ni memang mengganggu sikit. Okay, so ni ialah Osom air, ombak paus. Ini kita ada Panglima Yanari. Panglima Yanari. Ini dia punya efek dia macam, sekejap saya tengok. Dia macam terkena diri sendiri. Pilih satu kad dari tangan pihak lawan dan masukkan semula ke dalam deck. So itu dia punya efek dia. Berlin. Oh, kita dapat kad special guys. Sekejap, kita balikkan dulu. Berlin ni alien ketua lah. Tiru attack kat lawan. Wow, dia boleh tiru guys karakter dia. Dan kad special kita hadir dengan Awesome daun macam special sikit. Tada, ini cantik guys. Ni macam alternate art lah. Terima kasih Monster, berikan yang terbaik untuk para pembeli. Mantap lah, cantik lah guys. Okay, tepi ni kita ada nampak satu gambar rajah. Saya tak sure siapa. Maybe Rataka Voltra ataupun Boboiboy Blaze ataupun Nova. Ya, saya rasa dia Nova. Cuma saya tak sure dia siapa dia. Bukan sebelah Yanari kan? Bukan. So ni card special. Okay, tak boleh mana-mana. Alright. So ini color merah, kuning, Awesome biasa, biru, orange dengan Awesome juga. So tutup pack pertama. Okay, kita masukkan kad ni dalam dia. Bila dah cukup satu poster, kita akan letak satu macam ni, bukti. Okay, next kita unpack pack nombor 6. Pack nombor 8 2, 4, 6.
Oh, kalau kita buat 3-3 okey tak? Hari ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh? Kita buka 3. 3 pack. Satu video kita buka 3 pack. So yang ini kad dalam Papazola, tapi bukan SR punya version. Sebab SR orang yang datang awal pagi je dapat. Kata Star Monster tak ada SR. Sekali orang yang datang awal pagi dah dapat. So ni gambar Papazola. Ui, biar betul. Okay, tak apa. Dua kan. Just normal cut lah. Okay, masukkan balik dalam ni. Oh, bau cut dia lain lah. Dia macam more quality. So ini kita ada boboi api. Oh, sebelah air tu ialah api guys. Awesome api. Betul tak? Betul. Okay, tak apa. Kita atas. So ini ialah Kubiko, iaitu warden angkasa paling kejam. Tukar kad di zon aktif pihak lawan dengan satu kad pilihan dari deck mereka. Okay, ni kad color merah. Dia dengan King Boxer. Oh, sebelah-sebelah. Nice. Kita ada Fang, separa mentadak bayang. Awesome untuk menangi. Awesome untuk menang. Pihak lawan dan pemain kedua-dua tidak boleh menggunakan kad sokongan, dan kad sokongan kekal. Kedua-dua pemain hanya boleh guna awesome untuk menanti pemenang. Oh, dia kad ni agak pedih juga ni. Okay, ni color biru. Oh, sebelah dia panglima yang nari. Good. So kita ada robot Mega Pak Pato. Inilah robot yang saya cakap tu. Dia dah kalah, dia lari. Lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Wow, that's pretty good. Kalau ungu kan? Lah, purple tak ada. Okay, next kita ada Yon B. Yon B ni bukan pian kan? Bukan. Macam dia tapi bukan. So pemegang kad ini dapat serangan pertama jika seri dalam awesome. So sebelah dia ialah Berlin. So inilah kad A untuk Papazola, tapi dia bukan SR. Apa SR dia macam lain sikit. Saya tak dapat SR. Why? Because scalper dah sapu dulu. So ini kad color kuning. Sebelah dia bukan Papazola lah, itu yang pasti. Yang sebelah kacak tu saya rasa Mama Zilla, sebab nampak ada macam echo sikit. So itu untuk pack kedua. Dan pack ketiga kita ada Papazola masa muda. So jom kita tengok apa isi dalam dia. So gunting kat bawah tulisan Monster. Harga dia semua sama, RM5.90. Kalau ada orang jual lebih daripada harga tu, korang jangan beli. Korang boycott. Boycott lepas tu report. Report. Okay, so kita tengok kad pertama dia daripada Opa Papa. So next kita ada Mas Mawais. So ni kita nampak dengan lebih jelas rupa dia, Mas Mawais, iaitu penguasa Elemental Blizzard. Okay. Dia ialah macam, dia bukan beruk, dia macam gorila lah macam tu. So dia punya efek dia, tukar kad ini dengan kad jenis Boboi Blizzard. Okay, dari deck dan aktifkan kad tersebut. So untuk guna ini kena ada kad ni dalam deck. Okay, so ni color ungu. Sebelah dia kot. Ya, betul, sebelah dia. Okay, so kita ada Yon B lagi. Pilih satu kad sokongan atau kad sokongan kekal dari deck, kemudian letakkan di tangan. Color kuning. Tak ada gambar raja lagi. So next kita ada Panglima Parapi. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboi Nova dari deck dan aktifkan kad tersebut. Okay, sama je. Okay, ni adalah sebelah Fang tadi. Okay, Opa Papa Operatif Zola. Okay, pilih. Oh, ni efek dia panjang sikit. Pilih satu kad dari deck pihak lawan dan letakkan di zon aktif sendiri, termasuk efek
Jika kad itu tewas, pulangkan ke pihak lawan dan Papa menyambung perlawanan. Oh, okey. Kan kalau oren, ada lagi oren. Okey. Sebelah dia bukan, tak ada gambar raja lagi. Oh, dia sebelah Yonbi juga tadi. Okey, dah satu gambar raja. And then kita ada Tok Kang final form. Ini yang tukar orang jadi, kau tahu wayang kulit tu? Ni dah dia. Sebab robot ni. Tiru efek salah satu kad sokongan yang terdapat di zon kalah pihak lawan. Okay, this is final card. Kita mesti terbalikkan. Color merah. So dia sebelah Cubiko. Ya, betul. Okay, kad special kita hadir dengan kad Awesome air, guys. Tapi ni bukan air, ni ialah Blizzard. Widih, cantik. Tu nampak tu. Dia pegang Blitzuka. Inilah Elemental tahap 3 Ice. Wih, cantik, guys. Tak pernah dapat full alternate art macam ni. Widih, cantik lah. Awal. Sekejap, kita tengok. Dapat tak gambar raja? Tapi saya tak sure adakah itu betul. Okay, tak apa, tak salah kita mencuba. Oh, belum lagi. Kita belum dapat gambar raja lagi. Okay. Tapi untuk yang ni kita dapat satu. Sebelah dia Feng. Sebelah Feng ni is Panglima Parapi. Macam tu. Okay, ni dapat dah satu gambar raja. Yang kalau oren ni pun dapat dah. So sebelah Yonbi is Papa Zola muda. Dan sebelah Berlin is Yonbi. Tu awak. Okay, kita dapat dua gambar raja. Yang lain ni tak sangat. Oh, ni kita dapat tiga gambar raja. Dia sebenarnya poster, guys. Lepas tu monster potong sebelah-sebelah untuk jadikan kad. You know. Yang kita dapat normal art Papa Zola, bukan SR punya. Tak ada lagi, belum dapat gambar raja. 3 je baru. Mini gambar raja. Okay, kita jumpa lagi di next video, guys. Bye bye. Jumpa lagi.